Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimmus salihat, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Sidang jamaah sekalian, tuan-tuan, puan-puan yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Pagi ini kita lanjutkan lagi perbincangan ayat-ayat berkenaan dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam, yang mana pagi ini kita akan membaca bermula ayat yang ke-20 sehingga ayat yang ke-23. Kalau ada waktu yang masih berbaki, kita akan lanjutkan sehingga ayat yang ke-25. Yang mana ayat yang ke-20 ini adalah ayat setelah Nabi Allah Sulaiman meneruskan perjalanan yang ke destinasi yang berikutnya, setelah sebelum ini beliau mendengar ucapan Ratu Semut, seperti mana ayat yang kita bincang pada ayat yang ke-19. Jadi kita baca ayat yang ke-20. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. Kita lihat terjemahan ayat. Dan kemudiannya Nabi Allah Sulaiman, dia mendapati ada burung. Dia tengok ada burung yang tiada dalam perjalanan itu. Lalu Nabi Allah Sulaiman berkata ni maknanya apabila Nabi Allah Sulaiman mendapati tentera dia sejenis burung ini tak ada, maka Nabi Allah Sulaiman berkata, mengapa aku tidak melihat hud-hud? Maknanya hud-hud di sini adalah sejenis burung. Okay. Kita kena rujuk kembali ayat nombor 17, yang mana pada ayat yang ke-17 kita telah mengetahui bahawasanya tentera Nabi Allah Sulaiman terdiri dari jin, insi wa tairi, iaitu jin, manusia dan burung. Dan kita mengetahui setiap daripada tiga jenis tentera ini Nabi Allah Sulaiman telah fahum yuza'un. Nabi Allah Sulaiman telah memberikan mereka ini tugasan yang tertentu. Maka apabila sampai kepada satu keperluan, itu yang Nabi Allah Sulaiman mendapati mana burung hud-hud ni. Okay. Langkah pertama, Nabi Allah Sulaiman dia bersangka baik dulu. Kalau kita baca ayat ni elok-elok perhatikan, Nabi Allah Sulaiman ni sangkaan baik dia, mungkin burung itu ada, tapi mungkin dia tak nampak. Faham tak maksudnya? Dia kata, kenapa aku tidak melihat hud-hud itu? Sebab burung kan kecil. So mungkin burung tu ada di belakang sekali, dia tak nampak. So itu sangkaan baik Nabi Allah Sulaiman.
Kemudian Nabi Allah Sulaiman mengatakan, am kana minal ghaibin, ataukah dia dalam kalangan mereka yang tak hadir. Nabi Sulaiman ni dia kata, ataupun dia memang ponteng, ataupun memang dia tak ada. Okey. Kita tengok terus pada pengajaran ayat. Ayat yang ke-20 ini sangat bagus kalau dijadikan sebagai analisis, lihat apa tindakan Nabi Allah Sulaiman dengan kadar yang mampu. Saya hanya dapat simpulkan dari sudut pandang saya, mungkin tuan-tuan dapat dalam angle yang berbeza. Antaranya kita mendapati Nabi Allah Sulaiman ni adalah jenis seorang yang sangat teliti dia, sehingga kan dia boleh tahu ketiadaan burung, sedangkan burung ni sangat kecil. Tentu tentera dia ramai, tapi kenapa dia boleh tanya tentang ketiadaan burung Uhud, menunjukkan bahawa Nabi Allah Sulaiman ini seorang yang sangat teliti dia. Okay. Yang kedua, sikap baik yang ada pada Nabi Allah Sulaiman yang kita boleh ikut, dia jenis seorang yang langkah pertama sangka baik dulu. Dan antara yang kita boleh belajar juga, kenapa Nabi Allah Sulaiman bertanya tentang burung ni dari sudut integriti lah. Kan? Sebab mereka telah diarahkan kena keluar. Ikut Nabi Allah Sulaiman, tugasan dah diberi, tiba-tiba tak ada. Itu yang Nabi Allah Sulaiman mengambil berat tentang kejujuran. Ni pula sekarang bekerja dari rumah. Jangan kerja dari rumah, tak ada dalam rumah. Tu bos tanya, mana dia? Tak, wallahu ta'ala alam. Kan? Itu contoh. Okey, kita lanjutkan dengan ayat 21. Jadi saya minta maaf atas keterbatasan kemampuan saya untuk menganalisis tersurat dan tersirat. Dengan kadar yang mampu, itulah yang dapat saya kongsikan. Okey, ayat nombor 21. Okey. Nabi Allah Sulaiman, apa yang dia akan lakukan apabila dia mendapati memang burung Uhud itu tidak ada dalam tidak ada pada ketika itu. Okey, kenapa Nabi Allah Sulaiman bertanya tentang burung Uhud? Wallahu ta'ala a'lam. Saya rujuk dalam beberapa kitab tafsir, seperti Ibnu Katsir kata, burung Uhud ni adalah burung yang digunakan oleh Nabi Allah Sulaiman untuk mencari air. Kerja dia kena pergi, dia boleh tahu air itu berada di mana. So nanti yang akan korek air dalam tanah tu jin pula. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ada dekat sini jemaah kita yang dia memang pakar zoologi, mungkin boleh bantu saya kenapa dengan burung Uhud tu. Tapi setakat tafsiran begitulah. Jadi setelah Nabi Allah Sulaiman lalu sarang semut tu, so dia teruskan perjalanan, mungkin mereka memerlukan air. Maknanya tugas mencari air burung Uhud, tapi burung tu tak ada. Wallahu ta'ala alam. Jadi satu tugasan tak dapat dibuat sebab burung tu tak ada. Apa tindakan Nabi Allah Sulaiman? Jom kita baca ayat 21. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. Kan nafas tak sampai, boleh berhenti dekat aula adbahannah, boleh juga. Lepas tu sambung terus au la yatiyanni bisultanin mubin. Okey. Nabi Allah Sulaiman
seorang yang sangat tegas. Dia mengatakan, sesungguhnya aku akan azab, akan siksa burung itu dengan siksaan yang paling dahsyat. Masa ni semua tentera dia datang, adalah. So Nabi Allah Sulaiman menunjukkan ketegasan dia. Dia sebut dulu hukuman yang paling, di antara hukuman dia, dia akan siksa burung itu dengan siksaan yang dahsyat, atau aku akan sembelih burung itu, kecuali dia membawa kepadaku alasan yang jelas. Maksud dia apa? Nabi Allah Sulaiman, dia bukanlah seorang yang kita kata hanya ada satu pilihan saja tindakan dia. Okay, agak-agak tuan-tuan, kalau tuan-tuan jadi tempat kedudukan Nabi Sulaiman, tuan akan buat apa kat burung tu? Sembelihan ni kan, mungkin dia pun tengah kerja. Seolah-olah Nabi Sulaiman ni macam kita, mungkin ada beberapa tahap lah. Mari kita tengok pengajaran dia apa. Walaupun Nabi Allah Sulaiman tegas, dia tetap memberi ruang dan peluang kepada burung itu. Okay, kita tengok pengajaran dia. Yang ini dari sudut pandang saya lah ya, tuan-tuan dan puan-puan. Mungkin ada lagi yang lebih tepat. Mungkin kita boleh kongsikan, boleh bincang-bincang nanti dekat grup tadarus kan, apa yang tersurat dan tersirat. Yang pertama, kalau saya baca kisah Sulaiman ni, dia seorang yang sangat tegas dengan peraturan. Tak ada macam tak apalah, burung kecil sian kat dia, tak ada. Salah tetap salah, tegas dia. Yang kedua, kita dapati Nabi Allah Sulaiman walaupun dia tegas, dia menentukan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Perlu bagi amaran, amaran dulu. Perlu tunjuk sebab dulu. Perlu denda. Kalau perlu pecat, ataupun penjara. Itu contoh-contoh yang boleh ditiru. Walaupun Nabi Sulaiman tegas, dia ada hukuman yang tertentu, tapi Nabi Allah Sulaiman, kenapa dia masih bagi peluang dekat burung? Dia kata tak apa, kalau dia datang nanti, dia kena kemukakan alasan kenapa dia tak ada. Maknanya Nabi Allah Sulaiman adalah seorang yang rasional di dalam membuat tindakan. Walaupun dia raja kan, dia boleh je tak bagi peluang kepada burung tu. Kau tak mau cakap banyak, kau tak ada, sebelah dia. Itu di antara yang boleh kita ambil dari sudut pandang saya lah. So tuan-tuan dan puan-puan, mungkin boleh tambah lagi.